Okey, beg nombor 6 boleh review ke? Boleh, tak ada masalah kan. Kalau tanya saya berapa besar dia, memang besar sebenarnya. Beg nombor 6 ni. Saya alang-alang tadi nak review beg nombor 2. Memandangkan abang ada permintaan kan nak tengok beg nombor 6. Tak ada masalah. For you, saya sanggup review. Bukan lautan luas saya sanggup redang, tak ada. Okey, ini beg nombor 6. This one ni antara interface dia lah. Sangat cantik. Kalau tanya saya berapa lebar dia dalam 8 inci, tinggi dia 3.5 inci lah. So abang boleh bayangkan berapa banyak. Kalau dia dengan kebesaran tangan saya, dia lagi tangan saya separuh je daripada OBD ni. Ini antara interface dia lah. Dia ada pitch and roll, ada GeForce. Information ni semua abang boleh tukar. And salah satu lagi saya nak tunjuk untuk yang berminat dengan beg nombor 6 ni. Alarm set dia sangat banyak. Okey, alarm set dia ada 9. Speed alarm ada, RPM, coolant alarm, oil temp alarm, EGT alarm, oil press alarm, fuel pressure alarm, voltage alarm dengan rest alarm lah. Dia lagi banyak daripada beg 1 sampai beg 5 saya. Cuma beg nombor 6 ni dia tak ada scan faulty error code. Itu je kelemahan dia. Yang lain semua dia ada. Cuma kalau nak tengok water temp, oil temp still ada. Cuma dia kurangnya dekat scan faulty error code lah. Dia tak ada. Alright?